Semasa ini, seperti yang telah dimaklumkan oleh Kementerian Kesihatan, bekalan ubat yang ada dalam negara adalah kekal, stabil dan terkawal, dan kita dijangka boleh bertahan daripada pemantauan tahap ketersediaan stok yang kita ada dan juga melihat kepada kadar penggunaan dan juga pesanan bekalan yang bakal datang. Kita memang menganggarkan kita boleh bertahan sekurang-kurangnya sehingga Jun. Mungkin lebih. Keadaan kita agak baik daripada segi ketersediaan stok itu sendiri di dalam negara. At least dia memberi kita masa untuk bertindak dan sebagainya. Kalau ada keperluan untuk mengimport daripada tempat lain dan sebagainya, kita ada masa sebelum kita betul-betul kehabisan. Sekarang kita dah ada satu jawatankuasa petugas ataupun kita panggil task force. Ahli-ahlinya terdiri daripada pegawai kementerian dan juga pihak-pihak industri. Jadi kita membincangkan isu ini bersama dan dalam masa ini kita bersetuju untuk memantau para stok ini secara bersama. Jadi mereka memaklumkan kepada kita, kita dah ada sediakanlah cara pemantauan dan mereka akan menghantar maklumat berkaitan tahap stok-stok mereka ni kepada kita. Mungkin dalam rantaian tu kita tinggal 60 hari sahaja ke 90 hari. Jadi bila kita tahu yang stok yang mana ada isu, ada masalah dan kita bolehlah ambil tindakan pembetulan ataupun tindakan melihat kepada pembekal yang lain atau dan sebagainya. Tadi Cik Syahrir sebut pasal insulin kan. Insulin adalah untuk rawatan diabetes kan. Kalau rawatan ni katakanlah untuk diabetes, sebenarnya ubat-ubatan untuk diabetes ni ada banyak jenis. Insulin adalah salah satunya dan insulin juga ada berbagai jenis. Sebelum ni ada isu kita kekurangan insulin kan. Tapi masa tu walaupun kita kekurangan insulin tetapi rawatan untuk pesakit-pesakit diabetes dia terus berjalan. Pesakit yang ada diabetes ni tak semestinya dia menggunakan insulin ataupun tak semestinya dia menggunakan human insulin. Sebab masa tu kita ada kekurangan human insulin. Dia boleh beralih kepada insulin analog contohnya ataupun dia boleh ambil ubat tablet. Bekalan ubat-ubatan untuk rawatan stabil dan terkawal sebab kita ada kaedah-kaedahnya. Walaupun mungkin ada gangguan bekalan, kita boleh mengambil langkah-langkah mitigasi untuk memastikan rawatan untuk pesakit tu dalam apa keadaan indikasi apa sekalipun, darah tinggi ke, kencing manis ke, ada.